Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Azhar bin Yahya dalam slot Wazakir. Jadi kita akan menyurut tentang satu susuk yang hebat yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang terbaik, pada malam yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, iaitu susuk tadi ialah Tuan Guru Datuk Seri Bentara Setia, Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat, seorang yang memang telah pun mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Allah Subhanahu wa taala sejak muda hinggalah nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala pengorbanan tersebut, kita lihat dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya terselah apabila seluruh dunia mengambil berat pemergiannya. Dalam masa yang sama, lebih khusus lagi kita yang berada di Malaysia, tanpa mengira sebarang perbezaan parti, perbezaan agama, kaum, semua merasa sedih dengan pemergian ini. Namun di sebalik kesedihan tersebut, saya secara peribadi bergembira dan berbangga. Bergembira dan berbangga disebabkan beliau telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tetamu, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik, iaitu istiqamah menjadi seorang pejuang pada agama ini sehingga akhir hayat. Yang keduanya, beliau telah dijemput pada hari yang terbaik, iaitu pada hari Jumaat, dan pada malam yang terbaik, pada malam Jumaat, menjadi tetamu untuk bertemu dengan penciptanya. Maka inilah di antara tanda-tanda husnul khatimah, penyudah yang baik bagi seorang manusia yang ditangisi pemergiannya, yang amat-amat dirindui oleh para malaikat untuk dibawa rohnya untuk bertemu dengan penciptanya. Dan itulah dia susuk yang kita bincangkan, iaitu insan pilihan yang menjadi bunga yang terhebat yang disunting oleh Allah SWT untuk menjadi tetamunya pada hari pemberian yang hebat tu, hari Jumaat, penghulu bagi segala hari, dan menyaksikan janji Rasulullah SAW, man mata fihi wuqiya min fitnatil qabr. Kalau siapa yang mati, iaitu dicabut nyawanya dan dibawa rohnya bertemu dengan Allah SWT pada hari Jumaat, wuqiya min fitnatil qabr, dibebaskan daripada fitnah kubur. Dan itu suatu pemberian daripada yang maha berkuasa, yang maha rahmat kepada insan yang banyak memberikan segala pengabdiannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajarlah dia mendapat kenikmatan tersebut. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.